Cantik. Cantik, sangat cantik. Okay, hai. Hai. Akhirnya tinggal kita berdua balik. So, hai korang. Kembali lagi dalam Nak Jujur ke Tak. Jujur ke tak? Jujur ke tak? Okay. Alright, untuk episod kali ni eksklusif juga. Wow. Minggu episod sebelum ni eksklusif, yang ni pun eksklusif. Banyak sangat eksklusif ni. Kita kan eksklusif. Walaupun kami dah cukup eksklusif. Apa ni? So kali ni kita dapat peluang untuk tengok 6 jelaka. Selamat datang 6 jelaka. Yes! Company akan ambil alih perniagaan biji timah. Kamilah 6 jelaka. Nagasari ni ketua penyamun yang sangat zalim. Salim tak berhati perut. Saya ada amanah yang perlu ditunaikan. Pulangkan ini kepada isteriku, Kuping. Kampung kita ni tak ada pendekar, tak ada panglima. Tengok aku besar apa. Awak ni pendekar ke? Nama siapa? Pendekar telinga berbungkus. Siapa lagi andal Abang kau ke? Kuping. Tak sangka dalam curug kampung macam ni ada. Tolong tinggalkan kampung ni sekarang. Kami tak akan tinggalkan kampung kami ni. Bila nak gaduh? Dia dah lama rancang. Kita yang lalai. Kalau tak solat sama macam setan. Oh jelaka. Kau baru masuk sini dah tahu dah. Bukan celaka, jilaka. Selalu kan korang macam cilaka. Tidak. So dia betul. Dia 6 jilaka. Okay. Yes. So, memang kita orang baru balik daripada 6 jelaka tadi. Kita orang baru tengok dekat GSC Cinema Mid Valley. Yes. Tayangan perdana. So kita orang terus datang kat sini untuk buat review sementara masih fresh. Walaupun mata dah tak sangatnya fresh pasal mata dah tak berapa nak fresh, tapi kami masih segar di dalam ingatan. Yes, gitu. Okay. So, Nova, 6 jelaka ni pasal apa? Secara konklusinya, tanpa spoiler lah. Tanpa spoiler. Okay, untuk episod kali ni kita boleh bagi spoiler. Tak boleh lah sangat. Dia epic tau. So, my understanding of epic is cerita macam zaman dulu yang ada like action and maybe a little bit of love, a little bit of sadness, hero's journey lah basically. So tu dikiranya epic, tapi yelah macam cerita Merumah Wangsa. Yes, gitu. Kalau cerita English, it's like itu pun dikira cerita-cerita yang ada kena-mengena dengan Roman Empire, atau Greek mythology. Itu dikira epic. Okay. So 6 jelaka ni dia memang berlatar belakangkan, kita tak tahu, I rasa is purely fiction. Tapi dia ada sedikit latar belakang tentang zaman penjajahan Belanda. Tapi timeline dia tak fokus sangat timeline dia. Dia tak fokus pada maksudnya walaupun ia adalah timeline Belanda British masa tu, tapi diorang tak berbahasa baku lah. Like they create that kampung memang living like macam sekarang. Tapi kalau kampung tu sekarang di zaman Belanda, macam tu lah kot. Dia macam zaman dulu, tapi disebabkan walaupun dia epic, disebabkan ada unsur komedi. Dia macam tak sekatkan diri dia dalam apa zaman tu. So it's all so 6 jelaka ni pasal penyamun. Yes, penyamun. 6 penyamun yang menjadi tali barut Belanda. Ya, gitu. So diorang ni tali barut Belanda yang diarahkan untuk menjaga kampung-kampung yang ada biji timah
Kira dia orang highlight dalam tu work for company. Yes, company. We work for company. Dan macam biasalah bila ada cerita tu adalah hero-nya. Yes. Dan hero-nya adalah Kuping. Yang best cerita ni adalah nama-nama dia. Yes. Nama jelaka tu, nama-nama yang 6 jelaka tu berdasarkan kuih muih. Kan? Macam masa tengah tengok tu tiba-tiba keluar pulut panggang. Ya Allah, sedapnya betul. Pulut panggang. Lepas tu keluar pula apa? Badak berendam. Badak berendam. Ya Allah, sedapnya badak berendam. Terasa macam samalah kita. Dah ada lepat. Badak yang berendam. Bayangkan Tok Pengulu dia lepat makan lepat. So okay. So kita dah cakap basically little bit tentang apa itu 6 jelaka. Ya, betul. Cerita dia macam mana. So macam biasa, what's your favorite things? My favorite thing. Okay, rasanya dia ada. Tak tahulah kalau dalam teaser ada, tapi rasanya it's like my favorite thing. Dia ada komik motif. Bukan macam komedi. Tak. Dia macam komik, manga. Tapi memang dia orang nak keluarkan komik. I like that. Okay, because memang illustration punya area I find very fascinating. Walaupun tak boleh nak melukis, tapi I find it fascinating. So bila dia ada komik motif and adalah tak nak bagi tahu bila, tapi adalah terselit-selit sikit kat dalam tu sikit, like wow. I like that's I feel paling favorite I lah. Cakap pula. Kita apa punya telan raya kan. Yes, raya gitu kan. So kalau saya lah, saya pula nak kan yang favorite yang favorite saya adalah satira dia. You guys kena tengok, like, okay, kita ni dah penat ni. Kita dah macam kena keep up balik. Sorry lah kalau korang nampak macam kita orang lagging sekejap. Sebab memang kita orang dari pukul 7 tadi join diorang punya premiere and all the pengenalan apa semua kan. Sampai dah sekarang kita orang kat sini. So, benda yang saya suka adalah satira dia. Kritikan political critics dia yummy. Dia punya dark joke dia punya, like, at some point you boleh relate. Yang you rasa macam this is current situation. This is impersonating some people. This is impersonating. But diorang tak bagi tahu. And dia cepat. So kadang-kadang you gonna miss it. So you kena keep up cepat. Korang kena macam mungkin sebab saya agak invested dengan scene politik yang agak kadang-kadang kebadutan. Scene politik yang badut dekat dalam Malaysia ni. So bila satira tu diterjemahkan dalam bentuk movie, so saya cepat dapat. Saya memang akan macam ni aku tahu pasal apa. Ni aku boleh ini I boleh relate dia punya figure who does that. So sebagai orang yang macam tu, saya suka. Saya suka dia punya satira dia. Macam tu. Pasal nanti jokes dia lagi bermakna. Macam ada kala joke apa Kak Nadia cakap masa tu spastik. Joke plastik. Slapstick. Ada kala joke slapstick ni okey, tapi kalau joke satira ni dia lagi sassy, lagi witty. Sebenarnya lagi fun, lagi delicious. Sebab tu orang macam, saya rasa macam kalau dalam scene joke kan, komedian, orang akan suka stand up comedy ataupun jenis komedi yang bagi satira. Yang like actually you trying to critique the government, you try to critique some people, like, but in the comedy way, supaya you tak adalah kena sama fitnah. And senang dihadam. Pasal kadang-kadang kalau kita go head first, kadang-kadang like, wow, kenapa agresif sangat. So bila joke satira ni, in a way it's for us to hadam dengan lebih senang. Kopium lah basically. Macam coping lah. Okay, so kita cakap pasal favorite. Kita cakap pasal, okay, saya tak nak pergi dulu yang jahat ke? Jujur. Yang jujur. Kan kita nak pergi yang jujur dulu. Okay, cuba kita apa pendapat Nova pasal plotting dia?
Tapi itu nanti yang jujur. Oh, yang tu kat jujur ke? Adalah sikit. Tak apa. Sekarang cakap pasal plotting dulu. Okay. Dan nanti kat jujur tu saya nak tanya pasal apa yang tak best. Okay. Bukan macam tak best lah, tapi macam could be better. Could be better. Yeah, we like to use could be better. Bukan tak bagus. Bagus je. But everything always ada room for improvement. Yes. Jadi plotting yang I suka is actually walaupun ada, kita tak boleh bagi tahu banyak kan. Kita tak nak spoiler. Okay, kita cubalah. Kita cuba tak spoil. Tapi kalau terspoil pun sebenarnya, lepas korang tengok review ni, macam kalau saya memang suggest untuk orang pergi tengok. Ya, pasal you won't get the first hand experience. Sebab apa yang kita orang cakap kat sini adalah macam benda-benda yang mungkin nampak macam jelas di mata, tapi lain. Bila korang tengok tu, the experience dia, oh my god, awesome. Yes, memang experience everyone is different. Kita orang sebab tak boleh nak rakam je reaction tadi. Kalau korang nampak reaction kita orang tadi, kita gelak. Nasib baiklah panggung kita orang dapat hall yang tak ramai sangat orang, sebab it's a family hall. So tak ramai sangat. So memang aku gelak sekuat-kuat je kat situ. I was like macam I know this. Kita tak cover gelak tu. The moment dia orang buat macam inside jokes kan. Okay lah, yang ni spoil sikit. Contohnya macam joke dia kan macam dia macam, bapak aku dah mati. I terus gelak sebab nak masuk ke bawah. Dead parents joke. Dead parents. That's why. Same. So kita orang macam boleh borak-borak kat dalam hall tadi. It's quite experience. Okay, sambung plotting awak tadi. Kita dah berlawan. Okay, yang plotting I suka is, even though it, with the jokes and everything, I like that it's linear, but then it's not. Oh yeah, plot twist dia. Ada plot twist dia. We cannot tell you what, tapi rasa macam okay. I didn't expect this to happen. Kita ingat dia dah sampai dah kat situ. Dia macam lah ada kona. Tapi yang plot twist tu, itu I akan bagi tahu yang tepat part jujur nanti. Faham. But it was quite nice. Dia punya tu nice pacing. Yes. Okay, so kalau macam saya pula dari segi plotting dia, sebenarnya tadi kita ada dapat few feedback lah daripada penonton. Ada penonton yang cakap plotting dia linear. Ya. Actually pada saya, dia maksudnya cerita tu korang boleh jangka. Cerita dia boleh jangka, tapi ada yang tak terjangka. Masa dah ada few benda lah yang tak terjangka. Macam masa yang kat plot twist, masa linear tu like okay lah. Dia yang dia macam dalam 40 minit cerita tu memang linear lah. Memang korang layan je cerita dia kan. Tapi dekat tiba last tu aku dah macam lepas tu memang dah gelak lah. Betul. Macam orang gila lah. Gelak. Ayo. Rasa macam kita gelak tadi penuh dengan suara aku. Ya. Kita gelak banyak sangatnya. Lepas tu ada yang macam tu lagi. Aduh lah. Lepas dan I rasa dari segi plotting dia tak, dan dia tak penulis dia pandai bila dia tak buat banyak subplot. Yes. Okay, sebab memang macam Revelation hari tu kita ada cakap pasal bila you buat subplot, you might not able untuk conclude the subplot. Ya, betul. Tapi bila penulis tu sedar benda tu adalah menyusahkan diri dia, so dia buatlah satu cerita yang tak ada subplot. Ya. So cerita ni dia tak ada subplot. Cerita dia ada satu plotting je. So memang perjalanan and then whoop. Ada yang plot twist, dia whoop sekejap, dia linear balik, tapi dia whoop lagi. Kat hujung dia whoop lagi. By the end, rasa macam ada hint maybe ada sequel. Maybe. Yes. The journey of the hero has not yet end. Ada sequel kan. Tapi cantik lah. Dia cuba macam create another Malaysian hero. Yes. A very fun Malaysian hero. Dan kalau macam
mungkin it's like Malaysian Avenger. Yes, because it's an epic. Rasa macam we're going on an adventure. Yeah, we can go for that kan. Contoh macam bila tengok cerita Jumanji tu kan. The karakter constantly go 5 orang tu. Ingatkan dah habis Jumanji tu kan. Tiba-tiba dia pergi main lain. Maybe. So macam ni dia macam ada bau-bau macam kemungkinan ada sequel ke producer. Kalau tak ada tak apa. Tapi kalau ada, kita boleh nampak lah like, oh, this could go on. Sebenarnya kami nampak boleh pergilah. Dia boleh plotting, dia boleh pergi lagi. Okay. So kita dah cakap pasal plotting, cakap pasal ni. Cinematography. Cinematography itu dalam teater. Iya, betul. So this is cinematography. So what's your opinion about cinematography? I like that it feels very genuine. Macam kadang-kadang bila kita tengok macam cerita-cerita zaman dulu, tapi zaman dulu yang macam serius. Okay. There's this, tak tahulah nak kata macam mana, bukan orang filem kan, bukan yang buat, bukan yang edit apa benda. Tapi rasa macam terlalu zaman dulu sampai tahap I'm reading a buku sejarah. Which is okay, it's fun, tapi rasa ada kalanya macam disconnected lah. Tapi disebabkan cara dia shot, dia punya set and everything, even like basically kalau tak tahulah kalau dia letak filter ke apa benda ke tak tahulah, tapi post production punya editing nampak macam I can see myself living here back in the day. Dia buat you rasa boleh relate. I feel like boleh duduk kat dalam era tu and rasa macam connected lah, terasa connected. Faham. Kalau macam saya suka detailing, mungkin dia punya itulah detail-detail orang lama dia. Sebab kadang-kadang kita tengok cerita-cerita lama kan, yang pernah tengok sebelum ni. Ni jujur tau, no hard feeling, cerita-cerita sebelum ini. Sebenarnya kalau kita orang tengok cerita, kalau saya tengok cerita-cerita lama sebelum ni, kadang-kadang dia try hard sangat untuk make it look like back in the days. So bila dia buat terlalu look, terlalu macam semua orang tu look dia macam tu. Tapi yang ni dia macam sampai effortless. Dia macam macam memang inilah orang kampung zaman dulu kan. Semua macam tu. So you datang, you tengok inilah look orang kampung dia. Cara dia dress up kan Amirul Afendi tu, cara dia dress up kan this 6 jelaka. Orang kampung nampak kampung dia tu nampak apa? Kampung Kepayang. Ketayap. Kuih ketayap. Ya Allah, sedap. Lepas tu nampak skin dia semua macam tu. I suka balik bila macam benda-benda macam bila berlawan-lawan tu berpeluh-peluh. Kau tak adalah tak pernahnya tak berpeluh dia orang tu, like wah. Oh my god, Amirul Afendi like been there not being pretty at all lah. Like they don't try hard untuk pretty kan. Si Amirul Afendi lah. So kadang-kadang tu korang nampak sangat lah pelakunya berbedak. Dia boleh nak berbedak, tak ada masalah. Dalam kehidupan kita pun memang kena berbedak kat luar. Tapi kalau kau dah tengah berlawan-lawan, takkanlah bedaknya berkepuk lagi. Betul. Pakai foundation apa, setting spray apa. Lama betul nak juga. Drop the details, drop your routine. So I suka even detail dekat Abang Apek sekalipun, the way dia punya dress up sebagai ketua 6 jelaka tu kan. Rambut dia, rambut Abang Apek memang memainkan peranan. Very slay. Dia lepas tu yang lain-lain tu cuma dia flop sikit dekat jelaka perempuan. Dia sebab dia pakai tudung tapi nak jadi jelaka. So how you want to make hijab girls like a bad girl. Macam tu lah. Tapi dia masih nampak soft sikit. Ini jujur tau, jujur. Okey, itulah. Itu je lah pada saya kalau scenografi dia. Dia lah, I'm with you lah. Dia macam look dia cantik. Dia buat kemas and buat relatable. It's not because it fits apa yang comedic but at the same time epic.
Dia tak heavy. Dia punya cinematography tu tak heavy, tapi yang opening agak lawak. Just bergegar. Okay, if we talking about the shot ada satu shot. Mula-mula kita orang macam tak pakai gimbal. Macam shot. Ni shot Police Revelation. Lepas tu dia macam zoom zoom in, zoom out, zoom in. Macam nak fokus tapi tak boleh. Lawak. Mungkin editor awal-awal tu dia macam lepas tu strong dah opening tu baru dapat. Very strong opening. Tapi along the way it's help. Yes. The shot yang gegar-gegar tu help. Cuma mungkin sebab dia starting dengan that shot. Bila dia starting dengan shot yang gegar, kita sebagai penonton dah tengah bersedia yang kalau pergi tengok biasa pun lagilah ada iklan dulu yang cantik-cantik semua, tiba-tiba buka bergegar. So you akan terasa benda tu bergegar. Yes. Sebab dia buka selepas you dah dalam keadaan optimum. Yes. Dia macam bagus lah, because when I said strong opening, dia terus because gegar tu dia macam like, fokus balik. Dah kan popcorn dah setengah dah, air dah nak habis, pasal kita semua tahu you guys akan habiskan popcorn halfway through masa tu trailer semua tu. And then baru dah start movie, popcorn dah tengah setengah. Dah penuh dah. Dah sebut. Jadi that shot, that strong opening, you awake. So you like, okay, I focus balik. It's really good. Cuma dia ada pro and cons dia adalah nampak obvious lah gegar tu. Sebab sangatnya. Sebab kita tengah dalam keadaan optimum. So you buat shot yang bergegar. So kita terus rasa gegaran tu macam gempa bumi. Boleh mabuk sikit lah. Macam kameraman tengah mabuk. Betul. Misalnya, okay tak ni? Macam tu lah. Okay. So okay, dah cakap pasal ni. Dah baik-baik dah ni. So apakah kejujurannya? Dah ada cantik. Nampak? Itu lah, orang nak cakap pasal benda yang jujur ni, dia cantik. Okay. Weh, panjang nota dia. Aduh, jangan nak cantik. Jangan nak cantik. Okay. Simon ke sis? APA format, tak apa. APA. Okay, okay. Sejujurnya, when I said let's start yang plotting tu kan. Okay. Sejujurnya, linear, lepas tu ada plot twist. Tapi after the plot twist, linear, but then it drops, the energy dropped. The energy dropped a bit. And I feel specifically, maybe this is just me lah. Tapi because motif komik dia tu, motif komik, manga tu kan, membuatkan plotting dia agak juvenile. So okay, the thing about Epic is, Epic yang I tahulah, it's a hero's journey. So all's well that ends well. In the end, yay, macam tu. That's it. Tapi kalau nak gunakan perkataan epic betul, yang I know, dia ending, I won't tell you, but like ending dia kena bittersweet. Like betul-betul bittersweet. There has to be more tragedy. Macam Merong Mahawangsa tu. There's more tragedy. If nak guna perkataan epic, so that's why I feel like because plotting dia juvenile sikit, dia follow on the comic motif. Macam manga. Pasal manga kan? Ya. Manga selalu sama ada tergantung yang sakit hati. Yang macam kenapa sambung sekarang? Atau dia macam ending dia macam just happy lah. Macam happy it's good ending basically. So dia membuatkan audience tak kisah tua muda boleh suka. So macam tu lah. Okay. So kalau saya I rasa kita tak cakap lagi pasal ni CGI. Okay, kita jangan beritahu CGI apa. Tapi adalah sedikit CGI yang agak lag, yang tak boleh lah, dia macam nak kena bagi tahu juga. Contohnya macam saya faham mungkin yelah zaman zaman sekarang dah makin moden. So dia jadi tak payahlah nak panggil bomba buat hujan sebab kos tu mahal.
So kita CGI kan dia. Tapi pelakon tak basah. Benda ni kena hati-hati. Untuk selepas-lepas ni siapa mungkin any producer ke kan, director yang nak buat, it's okay if you want to CGI kan, nak jimat kos, sebab kita faham like kita gunalah teknologi ada kan. We write the teknologi, tapi sentuhan kemanusiaan tu dia kena ada. Betul. So satu je lah saya cakap kan, yang paling obvious lah. Dan ni feedback daripada kawan kita orang juga. Time hujan nampak ni, hujan nampak memang real, hujan dia nampak real, CGI dia nampak real, tapi orangnya tak basah. Betul. So dia like, jadi Hindustan lah. Macam kenapa ada invisible payung kat kepala. Lepas tu pasal rumah buluh dia macam rumah buluh atau rumbia macam tu lah. Dia like rumah yang obviously tak ada plasticines tu. And akan ada maybe leaking here and there. Mungkin akan ada basah lah. Maksudnya paling kurang pun atap rumah itu akan basah. Dan dia akan adalah menitis sikit. So benda tu pun tak ada. So bila buat benda macam tu kena berhati-hati. Boleh CGI kan dia, tapi pastikan pelakon tu basah tu. Macam tu. Itulah antaranya kan. Betul. Tapi so far I rasa the CGI getting better. Yes, that is an effort. Because kalau nak kata tak payahlah guna CGI at all, macam mana kita orang punya that part in our industry, CGI and animation nak berkembang. Tapi I think the CGI still okay. Still okay. Macam, room for improvement, but okay. Ya, dia punya dia taklah teruk. Dia bukan CGI macam yikes. Macam tu apa ni? Sebab sometimes kita tengok filem Indo kan, diorang guna CGI banyak sangat. So sampai you macam what the heck, rasa macam macam tu. Tapi tadi tak adalah. Dan at least mungkin CGI dia pun minimal. Dia guna minimal CGI. That's a good trick lah. You want to use the CGI, you want use to the technology, tapi you minimalkan sebab you tahu kita masih belum pada tahap itu lagi. There was an effort untuk, at the very least again, kalau kita tak cuba, kita tak akan berkembang. Betul. Okay, so saya rasa tu je lah kot. Kalau dari segi benda yang saya tak suka, yang pasal belakang tu, itulah mungkin saya tak tahu macam saya je ke ataupun apa? Masa berlawan. Saya rasa scene berlawan tu energy drop. Bukan the pacing drop. Pacing drop sikit. Mungkin dia macam lama sangat ke, atau I don't know. Apa yang kurang kat situ? Music ke apa maybe ke? Music, maybe certain shots, macam bila berlawan tu shot dia not dynamic kan? Enough. Lepas tu ada kalanya choreography for the lawan macam macam kenapa sepak macam tu je? Sepak anak-anak ayam macam tu je. Macam ada satu watak Nam Jelaka tu dia macam sikit macam tu, like that's that's macam dia macam ni. Macam tu. Dia nampak sangat apa nama orang kata, macam kalut sikit. Dia macam kalut, dia tak tahu nak buat apa, because banyak orang bila like let's say bila big fight, maybe one person tengah target one person and there's a lot of other people yang target that one person. Kita tak tahu nak buat apa. Yang orang jahat ke tak tahu nak buat apa, like sebab macam tu. Yelah, bila kita nak cakap pasal scene berlawan ni kan, saya rasa panjang dia tadi tu normal je. Tapi yelah, mungkin kelemahan daripada shot dia tak rasa that macam takut. Dia tak rasa berdebar-debar yang alamak siapa menang ni, alamak siapa yang kalah ni, alamak siapa yang kena sembelih, ada yang kena bunuh ke, ada yang akan mati ke, apa ke. There is no urgency, the urgency within that macam shot. The urgency untuk fight tu habis. Supaya macam kita nak tahu apa next, siapa apa yang jadi daripada orang berlawan ni kan. Betul. So saya rasa itulah kot. Scene berlawan tu, itulah yang kat situ yang dia drop sikit, energy dia drop sikit lah. Tapi dia climb balik dengan plot twist dia. Korang kena tengok. Korang memang kena tengok plot twist dia. Allah. Okay, so tu je lah kot yang saya rasa
Ni jujur lah. Kita jujur kita orang tak macam biasa, walaupun kita orang dapat pergi tengok movie preview tadi, tapi kita tak dibayar untuk buat benda ni. Maksudnya tak adalah diorang suruh macam cakap elok kat kita orang. Tak ada. No. Ni namanya apa? Nak jujur ke tak? So kita jujur lah. Kita choose nak jujur lah. Kalau tak nak jujur, tak apalah. Saya yang part tu diam aja. Kita tadi jujur. Tapi lepas tu kita tak boleh lah nak divulge sebanyak, nak bagi tahu banyak, nanti spoiler pasal kita nak korang tengok. Okey lah, kalau kita tak nak panjang banyak spoiler ni, you akan suggest tak orang untuk datang? Okey, sebagai orang yang tak kuat pergi sinema, dah lama tak pergi sinema dah ni, dah lama tak tengok movie. Dia tengok tapi dekat platform lain atau tengok movie pun tengok movie yang sebelum-sebelum ni dah pernah tengok, so lama. So all but gold and comfort movies. Benda-benda baru memang susah nak tengok. Faham? Kalau for me, I would say go give it a shot. The jokes, some of them are really funny, very witty, sassy. Macam like rasanya bila jokes dia sangatnya, nak kata macam mana, bila satira tu satu benda, tapi bila let's say kau lepak dengan kawan kau kat mamak, joke yang biasa dipakai macam macam bapak saya dah mati. Tu. Rasa macam nak seke-seke je. So that sort of natural jokes, sassy jokes, I feel like especially for that, the plot twist and just the attention to detail for the background characters. Background character. Kita tak cakap banyak because kita tak nak cakap banyak. Tapi susah kan review tak boleh spoiler ni. Kan? Tapi for sure give it a shot. Kalau kat saya pun memang okey. Yes. 5, 4, 3. Okay, so kalau dekat saya pula, suggestion saya, yes untuk orang yang suka cerita macam ni. Maksudnya, okay, kalaulah korang suka cerita-cerita deep, jangan pergi. Kalau korang tak suka cerita kelakar, jangan pergi. Tapi kalau korang nak pergi tengok cerita for have fun with family, kan, seriously pergi. Sebab ada orang lama lagi. Orang-orang lama dalam industri ni ada. So if you go with families with little kids, terdedahkan diorang dengan orang lama ni. Saya suka sebenarnya penggunaan bahasa diorang. Dia ada menyelitkan elemen peribahasa, dia ada elemen yalah, kritikan sosial dia tu bukan kritikan yang secara jahat tau. Like Indah sangat berbudi bahasa. Betul. Betul. Mungkin boleh cerita sikit macam I suka bila starting dia pun dia dah cakap macam dia menjerit-jerit dengan Belanda tu. Lepas tu end up dia macam stop. Boleh tak kita cakap slow-slow, berbudi bahasa, tanpa berjerit-jerit. Kira macam kita boleh gaduh, tapi kenapa kita nak gaduh jerit-jerit? Betul. Which is benda tu dia sangat moral. Moral dia. So kalau pada saya, tolonglah bawa anak-anak. Tolong bawa Gen Z. Saya sangat menyarankan untuk Gen Z pergi, Gen Alpha. Satu Gen Z pergi, untuk Gen Alpha. Gen Alpha yang lagi kecil. Yang lagi kecil ni pergi, untuk mak ayah bawa anak-anak untuk pergi tengok. Sebab pergi tengok tu belajar macam mana, inilah sebenarnya budaya kita. Inilah budi bahasanya orang timur. Betul. Dia tak, tapi dia tak adalah berbahasa sangat yang sampai macam kekanda apakah sudah. Tidak, dia tidak macam tu. Tapi susunan ayat bahasa Melayu dia bagus. Dia macam kenapa? Dan saya suka sangat watak kuping tu, sebab dia adalah dia akan beri korang satu reflection bila watak tu adalah watak yang sangat berpegang pada Tuhan. Betul. It's a very walaupun dia strong, tapi dia have a very strong faith terhadap Islam. Betul. Dan dia menasihati orang, dia macam kasar, tapi dia nasihat orang, kau tak takut dosa. Tapi benda tu like straight to the point. Dan dia tak ada maki. Tak maki. Dia tak menggunakan bahasa kasar. Dia cuma nada dia, sebab watak kuping ni dia memang kasar. Dia memang samanya macam, kau apa hal? Kenapa kau buat ada kat sini?
Tapi kenapa kau berada kat sini? Ayat bahasa Melayu betul? Ya, betul. Tapi nada dia, Amirul Afendi memang slay lah. Sumpah memang slay. Banyak kali kita cakap slay dekat dalam tu. But for me lah, I said slay, style. Kita macam wow, we are simping him like along the way. Sebab seriously dia bawa watak tu sangat-sangat bagus. Dan watak tu adalah watak yang boleh diidolakan. Mungkin anak-anak sekarang sibuklah nak mengidolakan Batman lah, kan, Spiderman, apa semua. So sebagai orang Melayu, why not korang idolakan kuping lah. Tiba jadi idola kuping. Fan girl. Betul lah, kalau watak Angelaka tu, my favourite is hands down Nagasari, which is oh my god. Dalam 6 jelaka, yes, Abang Saiful Apek memang dia bagi. Sorry abang sebenarnya abang seorang yang 1 jelaka. 5 jelaka tu tak apa nampak dah. When you are there, when you are between aura kuat. Aura. Sebab bila kita orang ada tanya feedback orang kat situ pun, ada orang cakap dia terimbau cerita Lang Buana, which is true. Which is very true. Dia macam cerita Lang Buana. Dia make us memory back cerita Lang Buana, which is good. Cerita Lang Buana tu bagus. Dan sekarang we have another cerita yang bagus. Betul. Dan sorry abang keluar abang. Dia macam ada abang dengan Amirul Effendi je kat situ. Yang lain gone. Aura kuat macam ni lah. Aura kuat sangat. Waktu tu mungkin ini mungkin yang benda yang perlu penambahbaikan juga. When you put the main character adalah karakter yang sangat strong. Pastikan karakter kat belakang tu janganlah dia tak strong sangat sampai tenggelam langsung. Sekarang ni dia macam memang jadi satu je lah. Yalah, macam lah aura terlalu kuat kan. Yang satu lagi yang naiknya sebab adik dia je lah, Badak Berendam. Sebabnya Badak Berendam tu dia memang fight dekat situ juga. So orang lain ni sekejap je dia keluar. Banyak karakter sekejap. 4 jelaka tu dia sekejap. Ada lagi sangat. Satu yang maknya tu pun tapi tu cameo saya rasa. Dia memang cameo satu scene je. Dia dalam filem dia memang macam tu. Dia ada satu cerita, satu watak yang memang cameo satu scene. Ada watak cameo yang dia carry. Yang tu ni pelawak. Abang Kelantan tu. Apa tu? Very good. One is cameo yang carry along the cerita yang macam ya Allah, Pakcik slay. Sumpah, we love you. So dalam cerita ni bila 2 watak tu naik, memang kita kena ada watak utama. Tapi tenggelam sangat. Kesian 4 jelaka tu tenggelam dengan aura macam Nagasari je. Itu benda yang, tapi saya memang menyarankan lah, terutama Gen Z kita ni kan. Kadang-kadang diorang dah lupa tokoh-tokoh juga kan. Dan at some point kadang-kadang saya rasa Gen Z sekarang terlalu banyak perkataan Gen Z yang we don't wanna talk about that. Okay, kalau linguistik ni nanti I have another thing on it. But kita bukan cakap satu. Tapi kan kita cakap tentang ni lah, pembudayaan bahasa kita kan. Nak bergaduh, nak marah boleh dalam bahasa Melayu kan. Boleh bahasa lah. So tak ada masalah. So it's suggestible untuk pergi with your family. Bring your kids. Serious. Cerita ni saya rasa sesuai je untuk tapi kalau 12 tahun ke bawah tu with advice lah bahawa yang lawan-lawan tu tak bagus. Betul. Tapi saya rasa benda tu dipotray. Benda tu memang ditunjukkan bahawa yang tak bagus pun berlawan ni. Betul. Sebab memang untuk pengulu dia memang stopkan. Kenapa berlawan ni? So rasanya that's why I said bagus for all ages. It's an all age movie. You don't need to suggest your kids pun. Yang memang cerita tu sendiri suggest yang tak bagus pun berlawan ni. Kalau boleh jangan berlawan. Dan I suka dan dia bagus, dia memberi pengajaran yang agak besar juga. Antaranya yang paling terkesan dekat saya, you tak perlu kill someone pun,
but you kill them with kindness. Ya. So bila Cuping tu buat satu kindness yang besar Kuping. tu, Kuping. Aku cakap apa Cuping? Lama. Kuping. Si Kuping tu buat satu kindness yang unpredictable, dan benda tu sebenarnya killing the villains. In a way. Indirectly. So at some point sometimes you tak perlu nak buat jahat, berkasar pun nak berdakwah tu kan. Ya, betul. Because konsep dakwah yang dibawa oleh Kuping tu sebenarnya adalah bagus. Because you do, bila kita berbuat baik, kita bukan berbuat baik dengan niat nak something back. Kita buat baik because it is necessary and it is needed. Ia perlu dibuat. So ada kalanya dalam cerita tu pun kadang-kadang Kuping macam teraniaya sikit, tapi dia still baik. Dia buat baik walaupun dia rasa macam padahal dia kuat ni. Dia paling kuat. Dia boleh belasah je semua orang yang buat dia. Maksudnya dia boleh tumbuk je muka orang tu, tapi dia tak buat. Sebab pada dia like yelah, kita berdakwah ni ada tiga cara kan. Tegur dengan lidah, mula dengan hati, kemudian dengan lidah dulu, lepas tu baru dengan tangan. Dia buat macam tu lah, which is tegur dengan lidah dulu, dia nasihat dulu. Walaupun cara nasihat dia kasar, kau tak takut dosa, kau tak nak bertaubat ke? Bapak. Betul. Tapi saya suka cara dia tu. Okay. Wow. Tapi itulah. Okay. So last kali rating. I am giving it a solid 8. Solid 8. Mana hilang 2 tu? Tadi itulah hilang 2 tu. Tak, apa yang jujur, Pak jujur tu. Yang Pak jujur tu hilang 2 markah lah. For me is sama lah kot. Tapi I bagi lebih 5 markah, 0.5. 0.5? Wait. Like 8.5. Okay. I bagi lebih 0.5 markah. So 8.5. Kurang 1.5 tu adalah dekat itulah CGI dia dengan yang scene bergaduh lama tu. Sebab itulah. Kadang-kadang ada drag lah. So bila energy drop tu macam kita kat theater kan. Dia macam ni. Kadang-kadang sometimes we really dramatic effect in our life. So bila berlawan tu memang kena dramatik sikit. Sebab kita theater Kak. Pasal kita theater. Tak, sebab I tengok cerita Tamil berlawan. I get invested with that perlawanan dia, walaupun dia punya terbang but the dramatic effect hook you. Hook you. Buatkan you macam, tapi yang tu dia in the bad way lah, yang macam apa ni. Tapi sometimes we need the dramatic effect. Mungkin cerita Cina lah kot. Kalau nak tengok lawan-lawan macam ni, Wusha punya time, cerita Cina macam wah, kau kenapa terbang? Tengok Kung Fu Hustle. Macam mana dia berlawan. Oh my god. So the dramatic effect and the Kung Fu Hustle tu yang buatkan kita hook dengan perlawanan tu. So mungkin benda tu yang kita perlu sikit lah. Saya tahu orang Melayu dia tak dramatik sangat, tapi just a bit. I mean it's a movie. It's fictional. Kita nak sikit something fictional. So itulah kehilangannya 1.5 dia tu. Tapi saya suka velocity effect juga. Rasa tak ada velocity? Velocity? Apa yang macam dia macam tengah tubuk-tubuk tiba-tiba dia itu yang velocity. Ingat yang trend velocity tu. Yelah, trend velocity tu kan dia macam perlahan laju, perlahan. So that is a velocity. Like macam you nak tumbuk orang. I know that now. I learned something new. So that's velocity effect. I see. Alright, okay. So ini kita orang punya review untuk 6 Jelaka. So maaf saya tak bagi. Betul lah 8.5. So 8.5 rating kita orang untuk kali ni. So untuk korang, cuba korang komen kat bawah. Pergi tengok nanti dekat Pawagam. Rasa ada kat almost semua pawagam, 100 lebih pawagam kat seluruh Malaysia. On the 24th floor? Starting on 24th. So korang pergi tengok dan korang komen kat bawah berapa yang korang nak bagi rating. Kan? Tak apa, nak marah kita orang pun marah je, kita orang redor. Sorry abang. Sorry kepada yang kami kata pada kekurangan, sebab kami jujur. Kami jujur. Tapi again, room for improvement. Kita pun tak perfect.
But it's a good effort. It's a good effort. I love it. It's a very good effort. Okay. See you guys in the next video. The next episode. Okay. Stay tune. Jangan lupa subscribe kita orang. Like, comment, share. Sebarkan macam sebar fitnah. Bye.